Macam mana nak berbuka puasa dengan cara sihat? Hari ini saya akan bagi 5 tips macam mana nak buka puasa secara sihat. Yang pertama adalah buka puasa dengan minum air yang sihat. Minum air kosong atau air panas atau susu panas. Tetapi mesti elakkan air-air yang manis. Sebab kita nak bagi air dalam badan dan avoid simple karbohidrat dan air-air yang manis. Tips yang kedua, mulakan makanan tu dengan kompleks karbohidrat. Saya suggest kalau nak kurangkan berat badan, nak kurangkan kadar kencing manis ataupun nak kurangkan kadar kolesterol di dalam badan, utamakan kompleks karbohidrat. Antara cara paling baik untuk buka puasa adalah makan sayur-sayuran dulu, kemudian makan protein dan lemak. Sebab sayur-sayuran dan protein dan lemak tu akan mengenyangkan badan kita, akan mengenyangkan perut kita dengan kadar yang cepat. Nasi dan mi itu adalah simple karbohidrat yang boleh meningkatkan kadar gula. Tips nombor 3 pula, memang kena kurangkan kadar makanan yang bergoreng, especially deep fry food. Gunakan minyak yang dah gunakan sebelum ni, kita guna balik untuk goreng. Adalah satu cara pemakanan yang tidak healthy. Tips nombor 4 pula, saya galakkan minum air yang secukupnya malam-malam supaya kurangkan resiko dehidrasi. Tips nombor 5, makan perlahan-lahan. Jangan tergelojoh sangat makan dan jangan makan macam lembu daripada maghrib sampai subuh. Itu antara tips yang paling penting macam mana kita nak buka puasa dengan cara sihat.